Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brother and sister, hashtag kita hashtag cara jaga kereta. Ya, sekadar contoh. Jadi hari ni kita ada contoh apa itu servis untuk kategori benda alih ataupun minyak enjin. Okay. So minyak enjin dan juga kategori minyak gear. So minyak gear ni biasanya ditukar lebih kurang dalam 20,000, 30,000 bergantung pada keadaan dan juga perjalanan. Juga satu lagi benda, dia akan tukar berserta dengan filter. Okay, kalau dulu orang jarang sikit tukar sekali dengan filter sebab filter tu harga dia mahal, nak buat pun kos tinggi. So sekarang ni filter pun dah jatuh harga, dah makin murah. So harga dia pun murah dan berpatutan. Jadi senanglah korang sekali tukar minyak gear boleh tukar sekali dengan filter. Gitu. So untuk kategori Pro 2 yang ni Myvi, jadi boleh guna minyak gear yang macam mana sekalipun, tak ada masalah asalkan ia sesuai untuk gearbox tersebut. Begitu juga dengan minyak enjin, sama ada nak pakai yang fully sintetik ke semi ke apa saja brand, tiada masalah asalkan ia sesuai dengan enjin anda. Jadi selamat menservis kenderaan anda. Good luck brother and sister.